Cuba go breakdown apa gear yang korang pakai untuk filem tu. Okay, aku rasa kita punya gear memang Ada berbekal kan? memang DIY lah. Macam aku sendiri aku bawa gimbal untuk phone punya gimbal, and also aku guna phone aku. And then Rain bawa dia punya Insta360, while DB dia bawa dia punya kamera betul lah, Sony A7S A7 A7 ha. Tapi banyak most shot dari iPhone Giga. iPhone. Tapi which aku rasa tu antara mistake dekat dalam short film tu. Sepatutnya aku make full use of Sony lah. Sony betul. DB punya kamera. Pasal iPhone iPhone dia boleh shoot sebenarnya. Tapi kalau low light, dia punya pixel dia keluar besar-besar. Macam peras lah. Pixel dia punya grainy dia besar. Nampak sangat lah. Memang nampak macam pecah habis lah. Kalau macam kamera biasa, kamera macam DB punya tu, dia nampak pecah, nampak grain. Dia tak nampak pecah, dia nampak grainy, tapi dia kecil-kecil. Grainy film style grainy. Macam phone, I think aku tak sure. iPhone dia iPhone boleh je shoot 30 fps, 60 fps, tapi masa aku shoot jamban tu, dia mostly 30 fps. So dia macam ni lah kita tengah cakap kat webcam ni, dia macam ni. Dia ada blur vision sikit. Ada motion blur mata. Dia kalau tak cukup lighting, hancur. Tapi kalau cukup lighting, balik semula ke kau punya soalan tu. So basically kita punya barang-barang minimal je. Bare minimum orang kata kan. Memang DIY habis lah. Lighting pun tak ada. Lighting korang tak ada pakai softboard light ke apa semua? Tak ada? Tak ada. Natural light. Itu kalau kau buka tu terus kena halau orang guard tu. Basically macam tu lah. And then aku rasa kalau next time kalau nak betul Rain punya cerita tu, aku rasa memang priority dekat kamera DB lah. Pasal bila tengah buat colour, bila tengah orang cakap tengah colour balance kan dia balik macam bapak lawa siut. And then and then DB pun dia dah set dia punya kamera, memang dia nak one or two stop down, nak nampak dia gelap, nampak dia tu kan. Macam lawa macam shoot film lah. Macam tu. Apalah kita belajar lah experience. Kau punya setting kamera DB 4K reso? Aku set 4K. 4K. 30 fps. 25. Tapi 25 pun dah nampak cantik kan. Kalau 25 memang filem 25 je. Tapi macam mana shoot 25 30. Tapi bila editing aku naikkan dia 60. Sepatut lah. Just nak nampak dia macam sharp sikit lah. Tu lah. Biasanya kalau 20 30 dia punya output dia ada certain boleh nampak motion blur. Memang kalau dia punya orang cakap kalau dia punya final editing dia ke apa-apa tak kemas, memang tak lawa. So aku kalau nak selamat aku tunjuk 60. Orang tak nampak pun beza. Tapi kalau kalau mata editor nampak memang nampak ni macam jerking sikit ke apa benda-benda tu. Betul. Pasal output dia dah terlebih banyak frame yang masa kita shoot tu kurang. Mana dia nak cekau frame-frame dia yang tambah frame kosong tu. Dia macam tu lah. Tiba-tiba boleh belajar. Ya. Kau ada gimbal lah DB? Tak ada. Okay. Thinking of buying one lah, tak tahu bila lah. Okay. So aku ingat kalau nanti bila kita shoot lah, InsyaAllah aku rasa aku nak guna office aku punya. Aku
Jap. Ngidam tengok Jap. DJI Osmo 3 tu. Ui, lawa lah syut. Wow. Osmo 3. Osmo 3. Berapa tu? Duit? 3 lebih. 3 lebih. Tu. Masa mana masalah? Okay. Dia best. Osmo 3 ataupun ni Insta360 S Pro ke S2 Pro, aku lupa dah nama ni. Tapi yang Insta tu murah sikit. Insta360 yang baru tu Itu murah sikit lah pada DJI. Tapi DJI tu Bagus lah. Tapi DJI Osmo 3 berapa riban? DJI dengan Insta360 ni cun memang cun. Tak nafikan lah. Tapi you know, kalau siapa yang betul-betul gearhead main kamera, dia mesti tak puas dengan lens yang apa yang dia ada. Betul? Aku kita dah boleh shoot wide apa benda semua kan. Kalau boleh aku nak duduk belakang, aku nak zoom. Pakai lens lah. Bila pakai lens. Wide sikit je lah. Tak boleh beat kamera digital lah. Tak boleh lah. Dia tak boleh beat kamera. Dia boleh beat kamera besar, jujur cakap. Tapi you know, maybe kepuasan dia atas Siling untuk orang sendirilah. Benda-benda. Insta dengan DJI yang Osmo ni is more to sports cam. Betul, extreme sports cam lah. You can't really get to like a scope lah. Apa panggil lens yang besar ke tak boleh lah kan. Sebab dia kena kecil, dia kena compact and then dia kena tahan lansak. So and then dia pun banyak catered to you know, social media, Vlog style lah. Vlog punya style. ya. Untuk content creator lah. Boleh juga Osmo ni. Apa, Panjang-panjang. Lawa lah. Aku buat selfie kan, tukar terbalikkan dia punya sensor. buat pusing. Mak nak pergi jamban. Macam tu. Vlog nak pergi jamban lah. So yeah. Apa lagi apa? Kau moderator, kau host. Kos kata dia. Kita ikut apa kau nak cerita. Aku rasa tak ada apa dah kau pasal tu. Cuma macam kalau kau nak cerita pasal nak kembangkan kau punya universe tu, tapi benda tu kita dah buat dah kan. I mean, kan Rain kan ada cerita dia. Apa itu kita borak pasal Rain tu? Alang-alang. Okay, Karik. Itu kau. Since alang-alang kita recap balik kan. Okay, kita dah borak pasal apa experience masa tengah shooting, and then ada sentuh sikit apa equipment kita guna. So alang-alang kita dah dekat area situ, apa why not kita expand lagi. Okay, untuk episode 2 ataupun short film nombor 2. Planning. So far Last planning. So far Rain dia ada cerita dia. So yeah, bila kita semua baca, we all agreed cerita ni not bad lah. Korang baca tak sambil korang dengar lagu yang aku cakap tu? Oh tak. Korang kena baca sambil dengar lagu tu. Sebab aku tak tahu lah cerita ni macam terinspired sebab masa tu aku tengah dengar lagu. Lagu dari System of a Down. Ya, radio video tu. So that tak tahu macam mana dia terinspired untuk buat cerita ni lah. Radio video macam mana? Hey man, look at me rocking on. I'm on the radio. Oh dia macam tu lah. Terbayang Tapi apa connection dia kan? Aku try kat fikir. tak dia Dia macam Tiba-tiba keluar. sebab macam bila kau dengar lagu tu kau macam rasa macam aku tak tahu lah korang lah, tapi kalau aku dengar lagu tu aku macam terbayangkan orang ni tengah berjalan-jalan tapi dengar lagu ni. Dia Lagu ni kan. Dia macam apa, contoh lah member ni tengah pening kepala, lagi kali member ramai-ramai ajak pergi jalan, pergi club ni, pergi ni, so dia dah Bila kau dengar lagu tu lah. Tapi kalau lagu tu, kalau kau tengok dia punya video clip is totally different lah, and then the story behind that music is also totally different. It's just that lagu tu
Dia punya Membuatkan aku terbayang sesuatu. lagu dia rancak macam tu lah feel dia. Frantic lah. So tu bila Rain cakap, oh dengar lagu ni dalam kepala otak, oh okay, ini memang gila babi. So dia punya sequence tu macam kau kita yang kena kidnap tu dah in panic mode gila babi ya. Dari 0 to 60 cepat gila. While yang kidnappers tu memang tengah havoc lah. Semua orang memang macam monyet lah. Betul kan? Dia back for lah macam tiba-tiba kira macam lagu tu juga it's a adrenaline rush lah. Sekejap, lagu tu pendek je kan? Lagu tu pendek je. Adrenaline rush. Short film ni pun dia akan adrenaline rush yang non-stop you macam rush lah. Rush tu non-stop. Total chaos lah. Total chaos sepanjang tu lah. Nak cuba buat lah total chaos tu. Quite challenging. Maybe a few challenges. Aku sebenarnya fikir satu shot macam kidnappers tu tak tunjuk muka tau. Tak payah pakai skema tapi macam gelap lah. Langsung geling. Maksudnya tunjuk maybe paras sini atau paras sini ke. Tak tunjuk muka. Akan nampak sini je. Nice. Then kalau macam ada scene yang macam dia orang tengah lepak. Orang tu pandang dia macam kita nak backlight lah so dia tak nampak. Ada siluet je kan. Bila orang pandang dia beling. Gelap lah. Jadi makro. Faham tak? Bila macam tak nampak muka dia tau. Faham tak? Tiba-tiba jadi fokus tu tukar. Bukan fokus kat dia. Fokus dekat benda lain. Muhammad ni kena kidnap dengan alien ni. Alien pula. Plot aku tak cakap kan. Aku fikir shot je. At least kita tak reveal siapa kidnapper ni. Memang lah. That's the idea. Because most of the time pun akan fokus kepada the victim punya reaction to what the hell is happening to him kan. Dan aku pun terbayang dia punya shot pun banyak close up satu. Dia banyak tracking tapi jenis tracking yang betul-betul rush tau. Macam frantic lah. Macam bad boy punya style. Dia taklah shaky cam sangat. Tapi dia shaky juga. Fikiran. Yang jadi kidnapper tu siapa? Tak tahu. Aku rasa tak payah explain kot. Tak. Masa kau nak cari orang. Talent. Aku boleh. Tak tunjuk muka aku boleh. Ada kawan-kawan just bawa kereta je kan. Kawan-kawan yang lain yang ada ke? Wait, at least need 4 guys. 5 including victim. Kalau paling kalau paling minimum pun 3 extras lah. We need 3 extras. Boleh try kot. Aku try tanya Jaibal lah. Pasal dia pula dia nak turun sini. Dia lagi best masa tengah kidnap tu. Ada seorang dah macam ni, ada dah pegang aku analyse sekali. Bila keluar daripada jamban tu, korang dah angkat aku kan. Dah kau kena sekop dah. Tiba-tiba kau kan dekat tengah relax, tiba-tiba cup macam tu je. So kamera dia akan just nampak kau kena sekop. Okay, then cut to another scene. Kau tak nak tunjuk yang awal-awal tu dia punya sequence tu nak tunjuk title intro tau. So reason why aku rasa kalau macam kita dapat elaborate kan masa dekat jamban tu dah memang chaos gila babi apa benda semua, ramai orang tengah nak angkat orang ni, lepas tu tiba-tiba ada satu camera angle nampak this group of guys tengah angkat, betul-betul literally tengah angkat orang ni tau. Orang ni we can take that shot. Tapi macam kalau ikut idea aku ni is more of the point POV of the victim of what's happening to him. But we can take all those shots. Kita boleh stop. Kita boleh add up nanti. Kita boleh add up. Adalah cara dia. Benda-benda yang lain tu. Pasal
every time kita buat short film, kita kena fikir, okay, masa awal-awal tu nak letak, okay, ada creative way untuk nak letak title, nak jelmakan title. Macam kau tengok filem. Aku faham. Aku rasa kau dapat idea gigang. Kau kena angkat tu keluar title Herit. Kau bayangkan kan, masa tengah chaos tu semua, benda semua. Oh, lepas tu ada point of view POV bonnet kan, facing orang tu dah dekat dalam bonnet, lepas tu nampak luar. Ya. Lepas tu nampak those 4 guys dekat luar tu, and then dia tutup je, kan gelap kan. Tu yang keluar title. Ya. Okay. Aku fikir macam ni, sambil orang angkat keluar tu, title tu keluar ikut. Oh. Boleh juga. Siapa yang seorang yang kuat tu nak angkat seorang ni? Taklah, ramai-ramai lah. Semua ramai-ramai. Masa contoh kan, bila bonnet tu tutup, dapat main dengan reverb. Betul. Lepas tu keluar title lagu, and then start terus apa dia punya journey tu. What is actually happening? Lepas tu masa tengah, kita tak nak review muka kan. So dia kena ambil scene macam maybe kalau dalam kereta tu ada nampak belakang driver and co-pilot, nampak belakang diorang je, and then maybe nampak tangan-tangan member yang 2 orang tu macam gelap-gelap macam tu, something like that lah. Try to not show their faces. Kita boleh tunjuk yang okay, this guy sebenarnya under substance. So maybe masa dia tengah ulur-ulur, tak boleh lah dulu. Nanti kena ban. Bukan. Dia ulur botol air tapi tak nampak tiger beer ke apa-apa. Tapi nampak botol Pasti dia lah. And then nampak ada orang ulur rokok, tapi dia nampak smoke tu, apa benda tu semua nampak, tapi dia blur. So nampak tangan lalu je. And then bunyi dalam kereta tu rowdy kan. Gila bebas. Memang macam drug addict punya sequence lah. Macam ADHD punya tu lah. Bila kita buat macam tu, korang nak buat macam mana korang nak shoot tu? Adakah korang nak betul-betul nak drive around, or korang nak face the windows with a green screen and then you're going to like impose some sort of view? Which one is easier or better? Aku rasa easier green screen. Aku tak payah kau nak, cuma nak buat dia macam sebiji aja driving tu je lah. Itu satu lah. Itu nak kena film juga kalau macam tu kan. Tapi driving tu susah juga kalau nak shoot, nak berlakon nak buat. Buat trial and error juga kot nak. So we have to like consider those 2 choices lah kot. I mean kalau scene tu dekat dalam kereta, mungkin kita boleh buat green screen. Pasal kau tengah berlakon sambil drive. Betul lah. Bahaya. Bahaya. And then that situation ataupun scene kat dalam kereta tu pun memang tengah party hard, chaos tu, duf kan lagu. Okay, dia punya mood dia macam tu lah. So aku rasa macam kalau kita try green screen pun boleh tak? Tengok lah, kita try green screen and then kita try shoot sikit-sikit kat dalam kereta. I wish kita orang boleh hire drag racer kan, untuk buat stunt untuk buat kita rasa macam kereta berpusing-pusing tu kan. I wish. Uish. Kita siapa nak guna tu? Betul. Itu soalan dia. Aku tak ada duit dah bayar untuk tayar-tayar kot. Rasa tak boleh kau tu. Yelah, angan-angan aku je. Kalau nampak buat macam buat laju mungkin boleh kot, macam main corner. Macam tu je lah. Tapi tak adalah. Kita macam tambah speed je lah filem tu. Nampak macam laju je lah. Ataupun kita kan kamera rain tu tampal dekat dengan tayar, biar nampak tayar tu
Macam Aku berdoa tak ada langgar lubang apa. Kamera aku jatuh. tak pun kalau nak Kita dah cowboy, slow lah. Dan kau speed lah. Speed up the film. Tapi kita dah slow. kalau nak cowboy, okay, aku sacrifice lah phone aku, lepas tu aku sampai ke level ayah sikit, nampak dia kising kiri kanan. Oh, tapi cool juga angle tu. Macam nampak sebenarnya kereta memang pusing gila-gila kan. From the perspective of the tayar. Pasal kita nak cuba shoot frantic punya senario tu, tapi kita apa orang cakap, kita cheat lah dia punya angle lah macam tu. Control chaos lah. Padahal tak ada apa pun. Disebabkan angle dia macam ni, gila, Nampak bahaya lah. Nampak bahaya. Kalau macam tu memang 360 tu berguna lah nanti. 360 Untuk angle yang pelik-pelik ni. 360 tu berguna tu. And then kan kau nak buat POV kan. Tu POV ke lah. Pakai kat Betul. pusing kiri kanan. Kereta Myvi memang tak lepas dah nak kena boot besar. Lagi tak muat Giga kau tak muat. Myvi aku tak rasa Giga muat Myvi. Ui, Tak muat tu. aku nak baring kat situ pun kaki dah berlipat lah. Saya lagi kena lipat kaki. Ya. Ini Space ni aku rasa muat Giga je. Masuk tu muat Giga seorang contohnya. Dia macam Boleh sempit lah. Aku rasa sempit lah. Aku tak sure. Aku rasa sempit. Kau nak buat aku contoh lah, masa tengah kidnap kan. Tengah kidnap punya scene tu. Aku kena back. Lepas tu Ikat. apa, selotip. Memang kena torture lah. Macam campak guni. Ui, sakit tu. Nak buat macam tu. Tak ada lah campak guni. Member pasal belakang. Pasal aku terbayang dia punya ending tu yang aku cakap tu. Yang okay, tiba-tiba selepas dia orang dah habis party apa benda semua, and then those kidnappers caw kan. Caw into the shadows. Tak tahulah mana dia pergi. Kereta mungkin ada kat tepi-tepi ke, kita tak nampak lah. Lepas tu nanti bila episod 3 nak kaitkan dengan Abang Ipan yang tengah mencari Ipan tu. Masa dia tengah jerit tu, kereta Abang Ipan lalu. Betul, Abang Ipan tak ada buat apa-apa. Dengar apa-apa. Dia pernah dengar dengan member dengan jerit dia dalam kereta. Tak, contoh lah, kita fikir apa, realistically, okay, Mamat tu tengah jerit, takkan dekat keliling tu tak ada orang ke apa ke? Petrol station yang dah empty lah. Empty petrol station yang tak ada orang dah. Macam because dia orang dah late malam kan. Tak ramai, tak ada orang. So dia orang macam tinggalkan diri dekat situ. Dekat one of the parking dekat petrol station. So maybe kalau kau nak nampak macam scene macam kereta Abang Ipan tu datang, mungkin Abang Ipan dah isi petrol. Dia dah gerak keluar. So that means dia tak dengar apa orang tu jerit. Okay, dia dah masuk kereta, dia nak drive out already out of the petrol station. Maybe masa dia tengah isi minyak, dah habis isi minyak, dia pandang ke arah kereta tu macam gegar-gegar. Gegar, lepas tu Abang Ipan jalan je. Okay, macam dia something yang mungkin dia tengah isi petrol. Masa Abang Ipan tu tengah isi petrol, dia baru nampak budak-budak ni keluar daripada kereta. So dia macam tak hirau kalau macam member-member ni baru balik daripada mana, pergi ke kereta lagi satu. Okay. And then that one you can clash like that lah. But then by the time Abang Ipan dah gerak keluar, kereta tu pun dah caw, tapi dia tak perasan lah yang ada orang lagi dalam kereta tu duduk menjerit. Dia tak dengar lah semua tu because he's already like driving away looking for, sebab dia tengah concern cari adik dia kan. So tak adalah dia nak hiraukan benda yang lain-lain. Dia macam dah penat ke apa tengah cari adik. Dan agak orang je lantuk. Whatever lah, jangan isi petrol je, drive off. Check. So kau nak sequence for the third episode, macam tu lah. Boleh.